Morning. Oh, morning. How are Oh, you guys? Gambit. Yo. Here we go. Jom. Gambit. Okay. Gambit Saifullah. Sihat? Aku nervous ni. Kau Mak ayah nervous? pesan nervous. Nervous. Orang senang. Okay. Kita nak pergi destination lah. Sesat. Oh, dia dah. Okay. Kena pakai blindfold. Simple. Harap korang sihat hari ni. Ya, Robby. Serius? Serius. Kau nak Cabaran curi aku ke apa ni? pertama. Tak. Korang tak boleh tahu lokasi. First time dalam pengalaman hidup aku kena bungkus macam ni. Tak boleh hintai langsung Tak boleh hintai. Kedai. Dua-dua kena macam ni. Ya, harus. Tak boleh tipu guys, please. Matilah aku. Gila. Habis? Abang kena buka lah. Glasses kena buka lah. Ah, Rambut maintain lah. Rambut rasanya Gila rambut diva tau kami. Kena buka lah bang. Abang saya buka kan dia tak apa. Demi kau aku buka. Apa nak buat ni? Sabar je lah Fizo. Apa kita nak buat ni? Ya Allah, gelap-gelamat. Kita akan explain. Macam ni agaknya orang kena Okey, kidnap sabar macam je, tu. Okey, kita Habis aku tarik. buat apa? Akan ke belakang. Jangan kena isi dalam guni sudah. Oh tak, don't worry. Yang atas siapa dulu? Ya Siapa? Okey, abang masuk dulu. Duduk. Ni Fizo, come. Let's go in first. Okey. Ni van, kereta biasa. Belum apa-apa dah. Dah berderau jantung aku dah. Punya nak sesat. Apa ni? Sesat tak ada apa. Naik atas kaki. Tu kursi dia. Okey, ni duduk belakang ni. Kau duduk belakang. Ni aku naik gajah ke naik apa ni? Tak ada. Tengok diva Masuk kiri. dia sumbat atas gajah. Masuk kiri. Gajah tak apa lagi. Okey, let's go. Aku buat apa? Kau masuk kereta bro. Alah tak nampak Gambit. Memang tak nampak apa. Betul tak proper Ni tempat tak- duduk ke apa? Tak, diri. Weh, kau Kaki. jangan buat Tak. macam-macam. Kaki step up. Okay, go up. Yep. Slowly kepala. Okay. Kejap. Mana tempat duduk dia? Tak Allah, sabar. Aku sabar. Aku tak nampak apa. Okay, mai. Okay, duduk belakang. Duduk sebelah Fizo. Oh, aku duduk sebelah Fizo. Okay. Okay, boleh? Ni tempat duduk ke apa? Tempat duduk Ni, duduk. Jahanam. Okay, korang. Kita Boleh akan buka? pergi kat destination sesat tau. Macam mana? Kita akan pergi kat destination sesat. Oh, destination sesat. Aku tak heran lah. Destination sesat tu pandai-pandai dia orang pergi, kita tengok macam mana dia buat. Brief in detail lah. Macam, yalah, Ya. benda kita tak boleh tahu. Surprise kan? Nak dibawa dengar tu, tadi dia cakap destinasi sesat. Mungkin dia tak kasi kita tengok apa yang kita lalu ni Fizo. Untuk mencari barang-barang tu kot. Tapi tak kisah. Aku terdengar suara seseorang. Suara tu cukup aku kenali. Suara mak ayam. Mak ayam besar. Okey, cari tu nak bergerak. Kelas program ni dek, nervous. Kuat nervous dia. Aku bayangkan Michael Ang kena macam ni juga ke? Semua kena macam ni? Yang penting gelak-gelemat. Satu pengalaman baru. Fizo first time kena macam ni. First time. Okey, kiri sikit Abang Tuan. Kiri? Oh tak boleh rapat. okey. Rapat Lagi. cermin. Lagi. Oh, cermin. Okey, hai. Syukur aku dapat naik kereta ya. Aku ingat tadi aku disumbat atas segala zirafah ke apa, tak tahulah. Weh, gelap. Kena macam ni, dibawa dalam kenderaan memang jangan ingat propa ya, tak nampak apa ya. Sebenarnya nak intai juga tapi sebab amanah kan. Yes. Lagi. Uish. Pening kepala juga kan bila gelap macam ni. Ada bagi air ke? Ada kot. Weh, kau nak bawa pergi mana ni? Bawa kereta laju macam ni. Bawa pergi shopping ke kat Bandung ni? Kan? Kalau jauh semput juga. Nyanyi sikit. Jangan. Hafiz, jangan pikirin abang. Itu lagu tema aku. Lagu tema kau. Itu lagu Firman kan? Firman dengan Alice. Ku coba bukan. Tiba-tiba lagu jiwa Firman. Tisu pula lupa bawa. Front page paper Malaysia dan Indonesia. Kau mampu. Bandung Post lagi keluar front page tau. Azwan Ali diva katanya tewaskan Fizo. Hai, tak sampai lagi, jauh lagi. Dia bawa kita pergi kawah tu kot.
Kat Bandung ada satu kawah tu, kawah apa tu? Kawah? Gunung berapi? Sakuban Perahu. Ah. Jauh je nak pergi. Oh tu jauh ya. Kat dalam 15 minit. Hello. Dia tidak akan memberi apa-apa jawapan. Tidur lah kejap. Ini tak sampai habis tutup mata ke apa? Cameraman rekod gambar aku. Diva katanya yang di apa panggil ni, blindfolded Peace. Fizo Omar first time di blindfolded. Tahu tak apa? Dalam sejarah hidup. Dia jadi padahal kita selamat. Tapi bila dah dia tutup mata macam ni, kita ni macam takut pun ada. Jadi fikir bukan-bukan kan. Macam ni orang kena cuyi, macam ni orang kena Betul. kan? Berlakon pun tak pernah watak ni. Tak pernah. Alah berlakon apa, padahal buka, lepas tu tutup sekejap. Standby kan. Ini betul. Ini tinggal lagi. Fizo kata itu beza dengan berlakon. Ni tak berlakon, ni reality sesat. Kau mampu. Ni tinggal tangan dia tak. Kau ikut je kru suruh buat apa. Dibuatnya. Kirin abangan. Dah sampai. Ya Bazan. Ha? Sebelum ni pernah sampai Bandung? First time. Indonesia punya negara Indonesia. Diva AA sudah sampai di Bali, di Jakarta, di Bukit Tinggi. Pernah tahu orang Bandung macam mana? Enggak dong, tapi dia orang bilang orang Bandung semua ganteng-ganteng. Shoppingnya, keknya, kainnya murah-murah. Okey, tak tahu rasa tempat macam mana dia akan bawa ni. Waduh, nervous sekali. Kan, kau tengok muka Diva ni, kalau tengok shot ni, kau rasa-rasa apa yang apa ada dalam hati aku sekarang. Nervous. Nak kata tempat macam mana tak tahulah kan. Tapi janganlah suruh air terjun ke apa, tak berani. Tak tahulah kat mana dia nak bawa. Tak terfikirlah kan. Tapi tertanya-tanya kenapa dia tutup mata aku first kan. Okey. Kalau tak pernah selalu Tapi sampai di Bandung di bandar shopping lah, untuk shopping. Tapi tak pernah pergilah tempat-tempat yang luar daripada kota Bandung ni. Datang sini just untuk shopping dan balik, tu je. Oh, maksudnya di luar bandar dengan pendalaman tak pernah pergilah. Belum pernah sampai. Rasa-rasanya kita ke mana? Tak tahulah apa kau nak buat hal apa ni, nak pergi campak dekat, rasa-rasa macam tempat pendalaman sikit lah. Bukan pendalaman lah, tapi saya imagine satu tempat yang macam pekan lama yang tak moden. Dan korang tinggal je kat situ dan korang bagi tugas pun tak tahu apa korang akan bagi. Tapi kau nak sesatkan kita orang kat situ lah. So, orang pendalaman di Bandung tak pernah jumpa lagi lah. Tak pernah jumpa lah. Katanya cun-cun lah orang Bandung ni. Itu kalau di bandar. Kalau di pendalaman Sama je, orang pendalaman pergi bandar lah. Cuma kena groom sikit lah baru dia cun. Yalah, kulit dia cantik, satu tempat dia sejuk, pemakanan dia orang suka jugalah tengok. Okay lah, not bad. ada orang kata orang-orang Bandung di pedalaman ni agak horror juga. Ya ke? Dia tak horror lah. Dia tak horror lah, tapi dia mungkin dia tak pernah tengok kita. Mungkin dengan kita pergi kejap dengan kamera, dengan pakaian kita pun dah agak berlainan, berbeza dengan dia orang. So tak ada apa kot.